Aiman, ni kan kaki palsu, kenapa nak basuh? Boleh je lah tisu ke. Siapa kata tak boleh basuh? Semua orang tahu kan kaki palsu tak boleh kena air. Betul tak? Mana ada. Di Atalife, kami telah sediakan servis untuk mengkalis airkan you punya prosesis. Ya ke? Ya, Kaki basuh sok-sok? boleh. Kaki basuh kebajikan? Boleh. Kaki... Tak kisah kaki palsu, apa-apa. Selagi dia kaki palsu, kami boleh buatkan. Ni saya tunjukkan. So, di Atalife, kami ada sediakan servis di mana kami boleh menukarkan setiap prosesis untuk menjadi prosesis yang kalis air. Kalau you tengok kat sini, memang kami akan kenakan prosesis ni dengan air lah. Nampak? Okey, untuk maklumat lanjut, korang boleh contact Atalife. Kami di Atalife adalah the only klinik dekat Malaysia yang buat prosesis kalis air. Okey, bye-bye.